Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon peria tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri. Moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Husna binti Abdul Rahman dan saya berusia 15 tahun. Saya merupakan anak didik di SMK Gua Perahu. Kod sekolah saya ialah PEA 0003. Hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang sebuah buku yang menarik berjudul Sejarah Perang Termasyur, Kisah Kejadian Perang Salib yang ditulis oleh Akhi Riyad, dan buku ini diterbitkan oleh Iwan Publication pada tahun 2024 dan mempunyai 64 muka surat. Apa yang menarik tentang buku ini? Ia mengupas tentang beberapa peperangan besar dan salah satunya yang paling terkenal ialah Perang Salib. Jika kita lihat di dalam sejarah, Perang Salib ini di antara peristiwa yang mengubah banyak perkara, bukan hanya dari segi peperangan, tetapi juga hubungan antara dunia Islam dan Kristian. Perang Salib ini bermula pada abad ke-11 apabila Paus Urban II menyeru umat Kristian untuk menawan Jerusalem, yang pada masa itu dianggap sebagai tempat suci bagi mereka. Jadi, pasukan Kristian ini mula bergerak menuju ke Jerusalem, tetapi mereka bertembung dengan tentera Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ini bukan sahaja terkenal dengan kepribadiannya, tetapi juga kebijaksanaannya dalam memimpin pasukan dan membuat keputusan yang penting. Dalam buku ini, penulis tidak hanya menceritakan tentang pertempuran semata-mata, tetapi juga mengupas tentang strategi ketenteraan, politik dan agama yang mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam peperangan ini. Salahuddin Al-Ayyubi sebagai contoh bukan sahaja memimpin pertempuran dengan cemerlang, tetapi juga menunjukkan kepimpinannya yang hebat dalam menjaga keamanan dan hubungan diplomatik selepas kemenangan beliau. Apa yang lebih menarik, buku ini menunjukkan bagaimana Perang Salib memberikan kesan jangka panjang terhadap dunia Kristian dan Islam. Ia membuka mata kita tentang pentingnya memahami sejarah dengan lebih menghargai keamanan dan hubungan yang terjalin sekarang. Pengajaran yang saya dapat dari buku ini ialah perjuangan membela kebenaran harus disertai akhlak Islam. Sebagai contoh, umat Islam di dalam Perang Salib berjuang mempertahankan tanah suci mereka, namun diajar untuk tidak melampaui batas seperti tidak membunuh wanita, kanak-kanak serta menjaga adab walaupun di dalam peperangan. Sejarah Perang Termasyur adalah buku yang sangat berharga untuk sesiapa yang berminat untuk belajar tentang sejarah dunia, terutamanya tentang Perang Salib. Buku ini memberi kita gambaran yang jelas bagaimana peperangan bukan sahaja mengenai pertempuran fizikal, tetapi juga tentang kepimpinan strategi dan pengaruhnya terhadap dunia moden. Jadi, kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang sejarah Perang Salib dan bagaimana ia membentuk dunia kita sekarang, saya cadangkan anda untuk baca buku ini. Sekian, terima kasih.